Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inilah dia kemeriahan hari kedua di program Madani Rakyat 2025 Baling Kedah ini. Lihatlah sendiri, jom. Maka sampailah kita ke pameran STEM dan AI. Semalam hari pertama memang ramai tu. Tapi kita tengok hari ni macam mana, menarik tak menarik, jom. Langit terbentang luas di depan, ilmu jadi kunci harapan. Sains dan teknologi. Okey, selamat datang kepada bus Pusat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara. So kami adalah cawangan kepada Pusat Sains Negara di Kuala Lumpur. So kami tempat adalah di Gunung Kriang, Kedah. Okey, hari ini kami menawarkan ada beberapa stesen. Jadi salah satu stesen sini adalah stesen cabaran STEM. So dalam cabaran STEM ni kami ada berbagai permainan. Ini adalah cube Soma. Kita nak susunkan jadi bentuk petak, bentuk cube. Dan ini topologi matematik dalam 3D. Selalu matematik atas kertas kan. Ini matematik 3D. Itu adalah packing puzzle. Macam mana kita nak solvekan masalah untuk kita susun ni. Jadi kemarin kita ada robot cubelet sesuai untuk budak prasekolah dan juga sekolah rendah. So ini kita ada M-Bot. So M-Bot ni budak boleh belajar coding just menggunakan drag and drop saja. Robot tu boleh bergerak. Jadi kami juga ada ada juga buat game, iaitu langkah hang tuah dah langkah hang jebat. Yang ni modul daripada kami utara. Permainan tu dia mencabar kita punya minda dan juga menarik lah. So yang tu lah serba sedikit mengenai bus kami. Sains dan teknologi ni bukan atas kertas kita bagi soalan susah bagi orang fikir. No. Benda tu adalah praktikal yang diorang akan aplikasikan nanti. Dan last sekali, STEM is for all. Bukan sahaja pendidikan tetapi dengan kemahiran kita sangat membantu untuk pelajar lah. Saya adalah salah seorang GPGD Google Kedah dalam sesi classroom bersama 5 sesi pelajar. Berkongsi tentang 3 aplikasi yang melibatkan AI dalam pelantar D5 2.0. Ini adalah platform D5 yang diperkenalkan oleh KPM untuk semua murid di seluruh Malaysia. Pertama sekali kami berkongsi tentang Canva AI. Canva AI di mana murid boleh menghasilkan poster bertemakan STEM dan AI dengan hanya memberikan prompt. Dan yang kedua, kami juga sempat berkongsi tentang Canvas AI. Murid-murid dapat menghasilkan satu pembelajaran interaktif sendiri untuk mereka ulang kaji, dan kami juga sempat berkongsi ataupun menunjukkan pada murid yang kita boleh menghasilkan buku cerita sendiri menggunakan Gemini Storybook. Kami dapat menyelesaikan dan berkongsi tentang ketiga-tiga aplikasi tadi. Bila kita menggunakan AI dan kita memberi prompt yang tepat dan jelas, dia dapat menghasilkan gambar sama juga HD, sangat mudah, dalam masa beberapa saat saja dapat menghasilkan gambar yang berkualiti. Seperti poster, slide pembentangan dan sebagainya. Sekarang ni murid-murid ataupun kanak-kanak perlu didedahkan dengan teknologi, dengan STEM dan AI supaya mereka dapat menjadi murid yang khalis masa hadapan. STEM untuk semua, STEM for all. Untuk mendapatkan ilmu dan masa depan yang elok lah. Dapat sekolah elok-elok ke. Untuk mengharungi sebaran pada masa akan datang. Untuk bus kami menyediakan aktiviti Tangram. Seperti yang kita tahu, Tangram ini mempunyai 7 bentuk yang pelbagai, tapi dengan 7 bentuk tersebut kita boleh membuat pelbagai dan ribuan rekaan. Dia bukan hanya sesuai untuk kanak-kanak tetapi sangat sesuai untuk pelbagai golongan untuk menggunakan Tangram. Mereka boleh mereka pelbagai aktiviti, contohnya dengan ini itu bentuk, daripada 7 bentuk kita bentuk ikan, itik, kucing dan juga rumah. Dan kalau pengunjung tersebut lagi kreatif, dia boleh membentuk sendiri rekaan sendiri yang mempunyai pelbagai motif. Okey, saya rasa lebih daripada 1000 juga yang menyertai aktiviti kami. STEM untuk semua, STEM for all. Kami booth daripada KPM menawarkan Canva AI dengan Gemini AI. Yang datang sini dia boleh cuba menggunakan Canva
dan menggunakan prompt menggunakan Gemini AI lah yang sekarang trending. Gemini yang mana kita buat gambar ataupun apa menggunakan just bagi prompt dekat Gemini itu sahaja. Canva orang ramai boleh, tetapi kalau untuk education punya cikgu-cikgu dia ada Canva Pro lah. Cikgu yang mana menggunakan ID D5 dia boleh menggunakan Canva Pro. Kita perlu kuasai teknologi ni sebab dia dekat sekeliling kita, Zok. Dan untuk semua.